Bila meja nampak cantik, kita automatik lebih rajin lap. Bila ruang nampak kemas, kita automatik lebih sayang nak sepahkan atas meja. Dari situ, seluruh rumah ikut naik standard sekali. Letak hidangan besar di ruang makan. Selesa. Kerusi yang datang bersama pula melengkapkan pengalaman tu. Duduk makan, duduk sembang, duduk teman orang makan, semuanya berlaku di titik yang sama. Dan disitulah persamaan sebenar dia. Meja ni bukan sekadar perabot, tapi pusat aktiviti, pusat emosi, pusat pertemuan. Yang buat aku paling suka, meja marble ala mewah ni ada kelebihan yang jarang orang sebut. Dia buat rumah rasa naik kelas tanpa buat tuan rumah rasa tertekan. Tak ada rasa kena jaga macam museum. Tak ada rasa takut guna. Ia masih meja harian. Masih tempat tumpah air, jatuh nasi dan kerja seharian. Tapi dalam masa sama, dia beri kepuasan visual yang biasanya hanya kita lihat di rumah orang ada-ada.